Senyum, lalu nak pergi toilet menjeling macam tu je. Rupanya tak pernah senyum pun dekat dia rupanya tak mahal pun harga sebuah senyuman, tetapi pahala di sebalik itu sangat-sangat mahal. Tuan-tuan jangan Cikgu Wan Zahayu, semua kita Cikgu Wan Zahayu daripada Selangor. Okey, cikgu bagus. Cikgu bagus. Okey. 2 3 4 tahan. 2 3 4 5 6 7 lepas 2 3 4 5 6 7 8. Okey. Okey, ready, down. Down tak boleh sebab saya tak boleh ke atas. Dia akan semula balik. Up. Bila down, down akan ke atas. Down. Tukar nombor ganjil akan tampak saya, betul? Ganjil, saya akan lari. Genap, saya akan ni. 14. Macam tu. Okey, ready. Genap sebelah. Wow, hebat. Wow, hebat. Wow, hebat. Wow. 3 round ke 2? Okay, ready. Go. Wow, hebat. Wow, hebat. Wow, hebat. Wow. Wow, hebat. Wow, hebat. Wow, hebat. Wow, hebat. Okey, yelah, nanti kita nak tengok wow hebat tau. Tengok, wow hebat. Ada masalah teknikal suara, jadi kita Mui pas baganya di sebelah kiri tangan kita. Itu hidangan itulah. N pula bermaksud mil baganya. W merujuk kepada water, air. Itu kalau kita lihat susunan ini B, bread, M ni pinggannya, mil, water, W, air. Kemudian kita ada bread tadi, milk and water. Bread ini kita ada kalau kita dibekalkan dengan mentega seperti ini, okey. Dan ini roti. Kalau kita ada hidangan roti, kita cuma ambil satu slice seperti ini, ya, begini, dan kita letak di pinggan kita, okey. Kemudian kalau ada mentega, kita ambil sedikit, okey, cukup rasa. Dan kita letak di begitu. Bukannya pisau mentega yang kita ada, kita tenyik jadi orang lain. Ini hak orang lain juga sebenarnya. Orang lain pun makan juga. Ini tidak bukan kalau tak rumah lain lah. Ini kita semakan sedikit. So caranya bila kita dah begini, bila ada roti tuan-tuan, kita tak payah nak tunjukkan kita ni masalah sangat lah. Okay, dengan ini memotong-motong tak. Roti sebenarnya caranya adalah kita kena ambil, kita kena goyangkan sedikit portion dia dan kita nak makan. Kemudian kita ambil sedikit mentega ini, kita letak di sini. Kita ambil, letak di sini. Dan kalau ianya berbentuk seperti ada mangkuk seperti ini, kita kena paskan dengan di sebelah kanan. Okey, paskan di sebelah kanan. Itu tetap. Kalau ada yang kita nak kena angkat. Okey, lepas diambil, kita kembalikan ke kita dan kita ambil kepada kita. Utamanya kepada tamu yang sebelah kita. Okay. Kemudian lepas dia, kita ambil balik, dia bawa kita hidang dari kita dan kita letak balik di sini. Dan kepada siapa yang nak ambil, dia akan ambil, dia pun tempat pada orang sebelah kanan dia. Kemudian bawa dia untuk diri dia sendiri. Okay. Dan seterusnya,
Ini pisau. Seperti mana pisau, walaupun dia tak tajam di mata kita, pisau tetap pisau. Dan kalau ada pisau, okey, ada pisau ini, kita jangan pegang pisau ini sambil bercakap. Contohnya, saya setuju ni kan, saya pun setuju dengan perkara ini. Bagaimana pula pandangan ini? Saya pun begitu, jangan macam ni. Takut buat. Ini boleh jadikan sebagai ancaman. Okey, so kita letakkan semua peralatan kita. Bila kita nak bercakap, stop eating, makan, berhentikan makan, lepas tu kita tukarkan, kalau tak selesa kita tukarkan begini dan kita menyuap. Okay. Tangan kita begini dan kita minum. Dan air panas begini, okey, dan lepas ini sekejap. Bila kita ada dihidangkan begini dan kita nak masukkan gula sesedap rasa. Bila kita nak mengacau gula, kita jangan kacau begini. Kita mengacau begini, tengok. Ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang. Okey, kemudian kecil kelingking ni terkeluar. Elak. Mengapa? Perempuan cari dah sini. Apa sebab? Kerusi. Kita letakkan di kerusi di sini. Dan kita pergi perempuan, kalau perempuan rajin, perempuan lipat rumah kan, lipat elok-elok, itu rajin itu, lipat kan, begini. Tapi kalau yang biasa, kita just letak, ambil yang ini kan, cari butuh tengah, okey, urutkan, lepas tu letak di sini. Sudut dan kaku ini diletakkan begini, ada yang meletakkan begini, tapi dengan saya meletakkan begini. Yang ini ke arah nombor 11 jam, bawah menunjukkan ke 5, dia akan jadi macam ini. Tujuannya kenapa? Dan mudah untuk orang mengangkat. Ini menunjukkan kita selesai. Dan selesainya juga ialah semua sisa-sisa makanan kita yang kita ada terlebih, yang kita tak makan lagi, kita tolakkan semuanya ke nombor 11 jam. Tolakkan semua Orang guru untuk susun. Saya akan tukar sampai pukul 12. Tapi saya minta sangat lepas habis bergambar ni, minta tolong tunggu dalam 5 minit untuk kita ada majlis sikit dengan Puan Suzana. Sekejap je, lepas tu kita sama-sama kemas dewan. Minta maaf banyak-banyak dewan. Okey, silakan. Okey, semua ke depan. Buat majlis kita santai.